Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, anda bersama-sama saya, Nona Rauni, wartawan cilik Diskus TV PSS SK Sendayan pada hari ini. Pada hari ini, bersamaan 3 Mac 2025, telah berlangsungnya pelancaran Ihya Ramadan peringkat SK Sendayan. Selamat menyambut Ramadan 1446 Hijrah. Bergembiralah umat Islam kerana telah tibanya bulan Ramadan, bulan penuh keberkatan bagi semua umat Islam. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan kerana bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, penuh keberkatan, bulan keampunan, bulan jihad dan kemenangan bagi semua umat Islam. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Mubarak. Ayo sama-sama kita saksikan sorotan majlis pelancaran Ihya Ramadan pada hari ini. Ke penerbangan Ramadan Air nombor penerbang Fitri. Kita akan terbang dalam jangka masa 30 hari di atas permukaan lapar dan dahaga. Sila pakai tali pinggang puasa, tegakkan sandaran solat anda dan tutupkan pintu dosa di tempat anda serta buka penutup tingkap dengan amal dan takwa. Cabin crew ready to take off. Majlis diteruskan lagi dengan Ketua Pramugari Ramadan Air untuk menjemput passenger VIP Puan Guru Besar Puan Roswati binti Yusof dan juga barisan pentakbir untuk menaiki penerbangan VIP kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada pramugari dan juga pramugara kita pada pagi ini. Majlis menjemput pramugari dan juga pramugara untuk mengikuti penerbangan seterusnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Agak-agak apa yang ada di dalam kotak ni? Ha? Ada apa? Ada orang? Ada orang Okey. 3, 4, 5. Okey. Apa tu? Apa tu? Kena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Assalamualaikum Ustazah, apa nama Ustazah? Waalaikumsalam. Nama Ustazah Nur Hayati binti Harun. Apakah perasaan Ustazah tentang pelancaran Ihya Ramadan pada hari ini?
Okey, perasaan Ustazah tentang pelancaran ini pada mula-mulanya setelah bermesyuarat maka Ustazah bersetujulah untuk menjadi penyelaras untuk Ihya Ramadan ni. Tapi dalam hati tu berdebar-debar lagi lah sebabnya sekolah baru kan. Sekolah baru jadi kita tak tahu suasana macam mana. Jadi Ustazah terima dengan hati yang ikhlas dengan sebab ada kawan-kawan yang nak tolong. Maksudnya semangat tu daripada kawan-kawan. Kawan-kawan tak apa, kita buat. Okey, Ustazah setuju. Lepas tu Alhamdulillah berkat kesungguhan, semangat kawan-kawan PAI yang sama-sama memberi sokongan, maka Ustazah rasa macam seronok bila buat pelancaran macam ni. Jadi untuk yang tahun-tahun hadapan mungkin orang lain pula yang akan menjadi penyelaras. Jadi Ustazah harap pelancaran yang tahun lepas, yang tahun akan datang mungkin lebih orang kata lebih wow lagi daripada Ustazah. Jadi Ustazah rasa itu saja. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Selamat berpuasa daripada Selamat berpuasa.